Okey, baik. Smart follow up. Apa itu smart follow up? So, smart follow up ni adalah follow up system di mana chatbot yang akan menghantar mesej follow up kepada pelanggan kita. So, biasanya kalau kita nak buat follow up, kita nak setting dekat dalam chatbot, kita perlu buat drip campaign. Maksudnya kita yang kena setkan bila nak hantar, apa mesej nak kena hantar. Benda tu okey, tak ada masalah. Cuma apa yang kita buat dekat dalam Seposen sekarang ini adalah kita buat dia jadi lebih smart. Sebab tu saya namakan dia sebagai smart follow up. Apa yang smart dia adalah kita tak perlu buat drip campaign untuk tentukan bila kita nak kena follow up, dan kita tak perlu nak tentukan mesej apa yang perlu di follow up untuk certain time. Sebab apa? Sebab saya bahagikan kepada dua benda, smart follow up ghosting dan juga smart follow up rejection. So, dalam video ni kita fokus pada smart follow up ghosting dulu. Smart follow up ghosting, bila prospek tu, okay, dia engage dengan chatbot kita, dia tak bagi rejection, dia tak bagi apa, tahu-tahu dia terus belah, dia terus ghosting, dia terus blue tick kita. That is smart follow up ghosting. Based on the conversation, ada masanya kita kena follow up dia esok hari. Ada masanya mungkin dia dah bagi indikator yang kita perlu follow up dia minggu depan. Mungkin kita perlu follow up dia hujung bulan nanti. Okay, ada mungkin dalam conversation tu lah, maksudnya dalam conversation tu dia dah bagi dah indikator di mana bila sebenarnya waktu sesuai untuk kita buat follow up. That's why dekat dalam sistem Seposen kita tak menggunakan drip campaign, tapi kita gunakan smart follow up ni di mana kita boleh settingkan berapa kali limit kita nak follow up customer tu. Once dia dah pernah ghosting kita sekali, by default dia akan ada follow up 3 kali dalam masa 24 jam. Okay, itu yang memang kita dah buat terus dalam sistem. Yang tu tak perlu nak set. Dia akan follow up based on the conversation. Ayat memang akan digunakan based on conversation. AI akan craft sendiri. Cuma smart follow up ghosting ini selepas pada tu, sebab kita perlu menggunakan WhatsApp message template. Jadinya kita perlu setkan dahulu dia punya template lah dekat sini nanti. So based on your past conversation yang anda tengok dekat dalam chatbot anda tu nanti, anda kena kaji dulu, tengok okey, apa mesej yang perlu kita hantar untuk orang-orang yang ghosting. Mungkin anda kata nak buatlah follow up tu, kita nak bagi value, nak probe diorang punya emotion, ataupun kita nak pokekan dia untuk trigger dia punya orang kata nak trigger dia punya talk dia tu, okay, untuk berfikir saja, oh ya betul lah apa yang dia cakap ni, contohnya kan. So kita craftkan ayat-ayat kita dekat sini, new template. Lepas tu purpose ni kita kena tukarkan kepada ghosting follow up, GF, okay, and then kita bagilah nama contoh. Untuk kalau ghosting ni contohnya kita nak, biasanya lah kita akan selalu nak tunjukkan value, nak tunjukkan apa beza produk kita ni berbanding dengan lain, dan kita nak tonjolkan lagi USP yang mungkin kita tak pernah terangkan lagi, bot kita tak sempat nak terangkan lagi, dah kena ghosting kan. So kita boleh masukkan dekat dalam kita punya template message kita ni. Contoh saya letak kat sini adalah saya buat ni untuk produk digital lah, contohnya USP GPT Assistant, USP GPT Assistant. Okay, and then language Malay, marketing, yang ni marketing lah. And then kenapa ramai orang tak buat pre-marketing. Contoh saya buat macam ni lah. Okay, kenapa ramai orang tak buat pre-marketing. So ramai orang apa semua, saya letakkan body text macam ni. And then yang ini kalau nak letak footer bawah dia pun boleh juga. So kita submitkan for review. So bila dia dah submit for review, kalau saya letak kat sini, saya rasa tak boleh kot, saya punya WhatsApp tak connect, so dia jadi fail lah. Dia jadi fail ni sebab saya tak connectkan akaun WhatsApp dekat dalam workspace saya yang sekarang ni. So dia jadi fail untuk kita requestkan message template. Jadi kita kena integrate dulu dengan WhatsApp, baru kita boleh buat smart follow up ni. Alright, so ini adalah satu contoh di mana kita request WhatsApp message template, kita masukkan untuk ghosting. Maksudnya yang kat sini saya nak terangkan adalah kita probe
satu value, satu USP, satu angle marketing yang biasa kita gunakan tu, kita masuk dekat dalam ni, kita jadikan dia sebagai follow up untuk trigger talk kita punya audience kita tu. Let's say conversation yang lepas, okay, conversation yang lepas, customer tu ada bagi tahu masalah dia tentang tak pandai nak buat pre-marketing ke apa. So AI akan ambil this message template dan dia akan hantar kepada kita punya customer tu. Dia sendiri yang akan pilih. AI sendiri akan pilih based on conversation. Nampak tak? Okay? So, itulah dia smart follow up di mana kita hanya perlu masukkan saja, tambahkan saja seberapa banyak message template yang kita perlukan. Nanti AI sendiri yang akan pilih based on kesesuaian yang dia rasa okey, tepat, boleh digunakan untuk dia follow up customer tu supaya dia boleh re-engage balik lah dengan customer kita. That is the smart follow up. So, kat dalam smart follow up dia ada ghosting limit 5 dan juga kita boleh pilihkan mood dia. Mood kat sini adalah gentle, moderate and aggressive. So, maksudnya kalau kita pilih gentle ni, sela masa yang dia nak next follow up dia tu mungkin akan lama sikit. Mungkin dia akan tunggu sehari, 2 hari ataupun 5 hari. Dan kalau kita pilih agresif, mungkin dia akan hantar, paling-paling tidak dia akan hantar dalam semasa 1 hari lah. Itu paling cepat lah. Okay. Kalau dia tak ada hantar 2-3 mesej sehari lah. Okay. Itu memang kita dah set macam tu. Kalau kita nak pilih agresif, nak follow up lagi, follow up. Nak 7 kali follow up. Biasa orang katakan customer akan membeli selepas 7 kali follow up. So letak kat sini 7, masukkan seberapa banyak message template yang kita nak. And then yang ini kita kena on kan lah, smart follow up ghosting, barulah dia akan run dan dia akan looping lah benda tu, dia akan cari sampailah limit 7. Dia dah limit 7, dia akan stop follow up. So maksudnya kita dah back off lah, kita dah terima, okay, customer ni tak boleh nak close, nantilah bila-bila pula kita buat broadcast ke apa pula kan. Tapi limit 7, sebab kalau tak letak limit, nanti takut nanti dia akan sentiasa follow up, sedangkan customer tu tidak berkualiti kan. So kita tak nak habiskan duit kita juga dengan follow up kepada orang yang susah sangat nak close. So terpulang kepada anda, nak berapa kali follow up, boleh letakkan dekat dalam sini. Alright, so itu adalah smart follow up ghosting. So make sure anda connect dulu dengan WhatsApp account, dah settle semua, baru masukkan dekat bahagian smart follow up ni, tambahkan message template yang anda perlukan, buat banyak-banyak, lepas tu klik button synchronize dan tengok dia sampai dia dah dah approve. Okay, bila dah approve, barulah benda tu dikira sebagai boleh digunakan oleh chatbot. Kalau dia masih pending, tunggu verification daripada Meta, so maksudnya chatbot tak boleh gunakan lagi benda tu. Okay, so anda boleh tengok, buat message template yang banyak-banyak lah, orang kata banyak sikit, bagi banyak choice yang kita punya chatbot boleh pilih. So kalau terlalu sikit kan, takut dia duk ulang-ulang message follow up yang sama. So lagi banyak lagi bagus lah sebenarnya. Okay, tapi limit lah, janganlah terlalu sampai 100 kita buat tu, terlalu banyak juga kan. So berpada-pada lah. Alright, so Assalamualaikum dan salam sejahtera.